Hadis ini menceritakan takwa dan akhlak. Takwa adalah di dalam hati yang membuahkan amal yang baik, yang membuahkan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala menyebut tentang puasa di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang-orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Orang yang bertakwa sudah pasti dia beriman kepada Allah. Orang tu kalau dia bertakwa, wajib dia beriman, mesti dia beriman. Orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Takwa ini atas pada iman lagi. Kedudukan pangkatnya, kelebihannya, kebesarannya lebih daripada iman. Nak jadi bertakwa mestilah beriman dulu. Apabila beriman, maka usaha untuk mendapatkan takwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa sudah pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini adalah perkara yang menjadi tuntutan dalam agama kita. Nabi-nabi, rasul-rasul semua bertakwa. Nabi-nabi semua bertakwa. Orang-orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Maknanya sifat takwa ini adalah sifat yang mulia, sifat yang duduk di dalam hati, yang mengeluarkan kata-kata yang comel. Orang takwa ni bukan kira serban, bukan kira jubah, bukan kira belajar mesir, bukan kira dia ulama. Ada orang dia ulama, ilmuwan, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada orang dia tidak bertakwa kepada Allah walaupun nampak lebah, wasabih besar-besar tangan dia, belum tentu bertakwa dalam hati. Takwa dengan makna takut kepada Allah, mematuhi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau dia buat silap, dia bertaubat. Kalau silap, dia bertaubat kepada Allah. Walaupun dia buat silap, dia bertaubat, dia tetap bertakwa. Maknanya orang tu walaupun ilmu banyak, Quran, hadis dia apa, kalau dia tidak bertakwa, tidak bertakwa. Kerana orang bertakwa itu ialah orang yang ikhlas kepada Allah. Orang takwa memang dah dia kena ikhlas. Orang berilmu belum tentu ikhlas. Saya yang mengajar ni belum tentu saya ikhlas. Orang pakai serban belum tentu dia ikhlas kepada Allah. Orang ikhlas adalah ikhlas kepada Allah. Orang yang bertakwa mesti dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu sifat dah, kait mengait antara satu sama lain.